Bagi subsektor kimia dan petrokimia contohnya, Plan Induk Industri Kimia 2030 meletakkan aspirasi untuk memacu pembangunan sektor kimia dan produk kimia ke arah ekosistem industri yang berdaya saing, berteknologi tinggi dan mampan. Dari segi perdagangan, sektor kimia dan produk kimia merupakan salah satu daripada 5 produk utama dengan jumlah ataupun nilai perdagangan tertinggi dalam sektor barangan perbuatan, mewakili 12.15% daripada jumlah perdagangan negara sehingga Jun 2025. Sehingga 30 Jun 2025, banyak 18 projek telah diluluskan di MCKIP dengan nilai pelaburan 25.3 bilion ringgit. Projek-projek ini mewujudkan lebih daripada 10,000 peluang pekerjaan. Dalam pada itu, dalam aspek pelaburan pula, sehingga September 2025, Pahang telah merekodkan pelaburan berjumlah 17.43 bilion, melebihi sasaran tahun ini iaitu 14.09 bilion serta mewujudkan lebih 11,000 peluang pekerjaan.